أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung siri ke-35 Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran yang kita rujuk daripada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Pada kali ini insyaAllah kita akan kongsikan variasi kalimah daripada kalimah salam yang berakar kata daripada sin lam mim, iaitu merujuk pada surah Al-Furqan ayat 63. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Secara ringkas, ayat ini adalah di antara rantaian ayat yang menunjukkan sifat ataupun sikap ibadur Rahman yang terdapat di penghujung surah Al-Furqan. Baik. Terus saja kita lihat kepada kalimah salaman. Kat sini ada satu kalimah iaitu kalimah salaman. Yang mana lafaz salam merupakan variasi kata dari kata akar sin lam mim, asalnya bermaksud sejahtera. Secara ringkas, makna kata, kalau kita buka kamus, tengok kalimah salam ni maknanya sejahtera. Tapi, jika melihat kepada konteks ayat, okay, contoh macam dalam ayat ni, kalimah salaman bermaksud memberikan ucapan selamat, iaitu ucapan yang menunjukkan menjauhi permusuhan dan juga mencerminkan akhlak mulia. Apa yang kita dapat faham kat sini, pada kalimah salam dekat sini dia tidak hanya membawa erti sejahtera semata-mata, tetapi dia berkait pada tutur kata. Yang mana ada perbezaan antara orang beriman dengan orang yang jahil apabila berbicara. Salah satu yang Allah Ta'ala tunjukkan, yang Allah Ta'ala berikan panduan di dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada sikap ibadur Rahman. Jadi seperti yang kita maklum, memang di penghujung surah Al-Furqan ni panjang lah. Dia sebut tentang ciri-ciri ibadur Rahman dan salah satunya ialah pada sudut tutur kata yang berkait dengan lafaz salam. Maksud salam kat sini, kalau ikut asalnya sejahtera, tetapi maksud salam pada konteks ayat, dia nak menunjukkan apa? Ucapan yang baik, dan bukanlah ucapan yang nak ajak bergaduh, ucapan yang mana menunjukkan kesabaran yang tinggi, akhlak yang tinggi. Dan seperti dijelaskan di sini, ayat ini berkaitan golongan ibadur Rahman, iaitu apabila orang-orang jahil mencela ataupun menghina atau bertanya kepada mereka dengan cara yang tidak sopan, mereka, yakni ibadur Rahman, tidak membalas dengan keburukan, tetapi menjawab dengan ucapan yang baik, iaitu ucapan salam atau kata yang lembut, menunjukkan kesabaran dan akhlak mulia. Jadi daripada sini kita dapat belajar sesuatu dari sudut pemahaman kalimah salam, yang mana pada ayat-ayat tertentu, khususnya pada ayat ni lah, surah Al-Furqan ayat 63, kita dapat belajar bagaimana orang-orang beriman. Ni orang yang betul-betul beriman ni. Disebutkan ibadur Rahman dalam apa ayat ni, surah Al-Furqan ini menunjukkan kepada kita kata-kata tu adalah satu cerminan bagi hati kita. Dan jika kita melihat kepada pemahaman konteks ayat, mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita relatekan dengan diri kita lah. Contoh dalam situasi ni kan, bila kita diprovok, kan, kadang-kala ucapan lemah lembut lebih berbekas pada hati berbanding ucapan kekerasan. Maksud diprovok ni macam-macam lah, subjektif lah. Contohlah, ada orang hina kita, apa reaksi kita? Ada orang ejek kita,
ada orang kata yang bukan-bukan pada kita. Adakah kita berdiam, memilih untuk bersabar, atau kita memilih untuk lawan balik, pertahankan diri, ataupun kita marah dia? Reaksi kita, sama ada kita berdiam ataupun kita melawan, mencerminkan keimanan kita. Jadi apa yang kita belajar daripada penyebutan ayat ni, bila disebutkan dengan lafaz salam itu, maka kita faham sesuatu. Berdiam diri bukan bererti kita lemah, tetapi tanda kekuatan iman. Yang ni kita belajar daripada ibadur rahman. Ni hamba-hamba Allah yang mereka ni golongan orang-orang yang beriman lah, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dapat belajar satu, maksudnya apa? Kalau kita ni benar-benar beriman, maka kita akan memilih pilihan yang lebih baik. Bukan untuk berlawan, bukan untuk kita habiskan masa untuk lawan cakap dan sebagainya, tetapi baik kita lebih memilih untuk berdiam diri, bersabar daripada melawan. Baik, sehebat mana kesabaran kita ni, sama-sama kita tanya pada diri masing-masing lah. Jadi kalau orang yang sabar apabila menghadapi orang jahil, hati dia tidak terikat dengan emosi negatif. Masya Allah. Mungkin saya ni bolehlah nak bercakap sebegini, tapi situasinya kalau dalam keadaan kita marah ni, macam-macam lah kan. Cuma ini adalah satu panduan, peringatan khusus pada diri saya dan juga kepada semua, yang mana uh, apa sahaja reaksi kita, tak kisahlah orang tu buat kita marah ke, provoke kita ke, reaksi kita itulah yang mencerminkan hati kita, mencerminkan akhlak kita. Kadang kalau ni mungkin refleksi lah daripada pemahaman ini, kadang kalau menjaga diri lebih baik ataupun lebih penting daripada memperbetulkan orang lain. Apabila kita diejek, ditohmah, dihina, sebenarnya kita ada pilihan. Pilihannya apa? Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih ia adalah sesuatu perkara yang akan berpanjangan. Kalau kita lawan balik, kita hentam balik, nanti benda tu akan panjang. Ataupun kita memilih untuk bersabar, berdiam diri, benda tu habis situ saja. Mungkin orang tu sampai masa dia akan letih untuk tohmah kita sebab kita tak layan dia. Kita tak layan provokasi dia. Dan juga apa yang kita boleh melihat pada ayat ini ialah kadang-kala kita tak perlu pun nak membuktikan diri kita sentiasa betul. Kadang-kadang mungkin ada juga provokasi ataupun kritikan orang tu adalah sesuatu yang baik. Maksudnya, kalau kita nak kenal atau nak tahu kondisi kita sebenar, kita kena tengok apa pandangan musuh kita terhadap kita. Kadang-kadang mungkin kita tak sedar kelemahan kita. Jadi orang yang paling tahu tentang kelemahan kita ialah orang yang tak suka pada kita, sebab dia akan cuba cari salah. Barangkali ia boleh jadi satu benda kebaikan. Jadi sebab tu benda ni adalah pilihan. Dan kita belajar dan ianya berkait dengan tutur kata kita. Kalau hari ni mungkin kalau kita tak bercakap, dia guna jari jemari kita. Duk tulis dekat TikTok, tulis dekat Facebook, tulis dekat mana-mana lah. Okay. Jadi sebab itu kita dapat belajar, konklusi mudahnya ialah orang yang benar-benar beriman, maka dia akan menjaga, berhati-hati pada tutur katanya. Wallahu a'lam bissawab.